Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua guru dan cikgu-cikgu yang hadir pada bengkel kita pada pagi ni, iaitu berkaitan dengan tajuk masih lagi dalam proses pembelajaran kita, aplikasi bahan pembelajaran digital menggunakan aplikasi Wakelet. Saya sebagai moderator anda pada hari ini, iaitu kita berjalan bengkel lanjutan kali kedua pada 6 hari bulan Januari 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama lagi dalam siri pertemuan bengkel kedua kita pada kali ini. Marilah bagi cikgu yang beragama Islam, kita mulakan dahulu dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bagi guru cikgu yang bukan beragama Islam, boleh bertafakur dengan doa kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita bengkel perkongsian pada pagi ini jalan dengan lancar dan baiknya. Kita bersyukur kepada Ilahi kerana dapat bersama pada kali ini, dan saya ingin memperkenalkan penceramah yang hebat lagi bergaya pada hari ini, iaitu bersama dengan Dr. Nancy Ng Wek Kuan. Kalau saya tersalah sebut tu minta maaf ya. Beliau merupakan seorang guru di bawah latihan Community Leader Wakelet bermula daripada tahun ini 2025, dan kita ucapkan sama-sama tahniah ucapkan syabas dan tahniah kepada Dr. Nancy Ng Wek Kuan kerana telah berjaya mendapatkan persijilan yang antara tiganya, iaitu Community Leader, dan beliau akan pergi ke satu lagi peringkat yang sangat kita tunggu-tunggu bagi mereka yang mengetahui persijilan Wakelet ini, iaitu Ambassador. Itu level yang terakhir lah, yang paling tinggi berbanding dengan persijilan yang di bawahnya. Jadi saya ingin memperkenalkan penceramah kita, Dr. Nancy daripada PPD Beluran. Beliau akan membawa tajuk tadilah kompilasi bahan pembelajaran digital menggunakan satu aplikasi yang sangat mudah bagi saya, dan mungkin pendedahan kepada kita masih lagi kurang pada peringkat pertama bengkel yang lepas. Mungkin ada cikgu yang tidak berkesempatan hadir bersama dengan kita pada hari ini dapat bersama, dan saya tanpa melengahkan masa ingin menjemput Dr. Nancy untuk meneruskan bengkel kita pada pagi ini dengan tajuk beliau kompilasi digital bersama dengan Wakelet. Dipersilakan Doktor. Terima kasih kepada adik moderator yang kacak rupawan dan comelote sebentar tadi. Baiklah rakan-rakan guru dan tidak lupa kepada pegawai pejabat pendidikan daerah Beluran, rakan-rakan staf PPD Beluran serta semua guru-guru yang berada dalam talian. Apa khabar semua? Selamat pagi dan salam sejahtera. Seperti yang dikenalkan, saya adalah Cikgu Nancy, merupakan pegawai SIC Plus di PPD Beluran, akan bersama rakan-rakan guru semua untuk perkongsian bahan pembelajaran digital, iaitu kompilasi bahan pembelajaran digital dengan satu aplikasi yang sangat mudah. Baiklah, pertama sekali saya akan share screen dahulu. Izinkan saya untuk membuat share screen, perkongsian screen. Iya. Baiklah. Boleh nampak? Boleh nampak setakat ni? Jelas. Okey, terima kasih cikgu memberi respon. Baiklah, untuk kompilasi bahan pembelajaran digital, salah satu aplikasi yang sangat mudah kita gunakan adalah menggunakan seperti rakan moderator yang maklumkan tadi, iaitu Wakelet. Wakelet adalah aplikasi yang sangat menarik. Lebih daripada itu adalah ia merupakan aplikasi yang percuma dan mudah digunakan. Pertama sekali kita type perkataan wakelet.com dalam ruangan search, Kemudian kita tekan atau klik pada bahagian wakelet.com.
Okey, kita type sekali lagi workalert.com bagi ruangan search tadi dan kita pilih yang ini, okey, dan kita akan dapat lihat paparan seperti ini ya. So kita akan klik pada paparan workalert.com sebentar tadi. Baiklah, paparan itu seperti yang kita lihat di sini ya, yang ada perkataan Workalert dengan warna-warni yang sangat menarik. Untuk pertama kali kita perlu tekan sign up pada ruangan atas sebelah kanan. Ya, pada ruangan atas sebelah kanan ini ya. Okey, klik sign up. Sangat mudah ya rakan-rakan guru semua dan kita akan dapat lihat paparan ini di mana Workalert boleh we can start from Apple, Google, Microsoft, Facebook dan juga sebagainya yang ada di sini. Tetapi untuk rakan-rakan guru, warga pendidik di Malaysia khususnya, kita digalakkan untuk menggunakan akaun D5 ya, akaun D5 atau akaun MOE yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada kita. Jadi sebaik-baiknya kita gunakan akaun D5. Kita juga boleh gunakan akaun Google ya, Gmail yang biasa. Okey, tetapi untuk penggunaan maksima di dalam akaun D5 kita digalakkan untuk gunakan akaun D5. Okey, ini adalah contoh yang saya gunakan email saya. Okey, kita just masukkan email kita dengan menggunakan akaun Google. Alright. So kita boleh pilih role kita sebagai educator lah. Okey, kemudian country kita Malaysia. Okey, type Malaysia dan select done. Okey. So ini adalah contoh paparan Workalert saya sendiri yang telah ada beberapa koleksi. Ada beberapa himpunan atau kompilasi dokumentasi digital. Selama ni saya percaya rakan-rakan guru selalu mengumpulkan bahan-bahan atau menghimpunkan bahan-bahan pembelajaran dalam buku rekod mengajar, dalam fail panitia ataupun dalam komputer, laptop dan sebagainya. Tetapi hari ini saya ingin kongsikan bagaimana kita kita buat koleksi himpunan secara maya, secara digital. Ya, sangat mudah. Kita hanya tekan butang create collection pada bahagian atas sebelah kanan yang berwarna biru ini. Alright. So kita akan dapat lihat paparan kita seperti di sini. Ya, kita akan nampak di sini ada akaun kita ya, dengan username akaun Workalert kita, gambar profil kita, okey. Dan di sini juga kita akan nampak bahagian tajuk ya, transkripsi ataupun deskripsi bahagian tajuk dan beberapa alat atau tools yang ada di sini. So hari ini saya akan kongsikan apakah kegunaan bagi setiap fungsi ataupun peranan setiap button ini ya. Baiklah, izinkan saya untuk memulakan daripada tajuk dahulu. Pertama sekali kita akan masukkan tajuk koleksi. Contohnya kalau kita ada fail pengurusan akademik di sekolah, ini samalah seperti nama fail. Ya, sama seperti nama tajuk fail. So tajuk fail secara maya kita. Contohnya saya adalah guru matematik. Ya, dan saya ingin mengajar atau mengkompilasikan bahan pembelajaran dan pengajaran matematik saya. So kita boleh type dalam bentuk huruf besar ataupun huruf kecil ya, seperti ini. Terpulang kepada rakan-rakan guru. Alright, tapi saya ingin memilih huruf besar lah semua. Kemudian transkripsi atau deskripsi itu kita boleh masukkan seperti nama kelas ya, mungkin juga untuk tahap 1 ataupun tahun 1 ataupun tahun 2 dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah contoh saya ingin masukkan tahap 1. Matematik tahap 1. Okey. So ini adalah bahagian tajuk dan juga penerangan ataupun deskripsi tajuk. Kita boleh type lebih daripada yang inilah untuk deskripsi ya. Contohnya tahap 1 itu dalam kurungan tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 untuk sekolah rendah. Kan? Okey. Seterusnya kita ada ruangan kalau kita nampak simbol ini bermaksud apa?
Ya, simbol ini bermaksud pautan, ya, pautan. So, pautan itu sebenarnya kita adalah kita diberi dibenarkan ataupun diberi peluang untuk copy paste ataupun menyalin pautan link apa sahaja dalam bentuk link sama ada YouTube, Canva, ya, dan apa sahaja bahan-bahan dalam media sosial. Jadi contoh yang saya ingin berikan adalah seperti YouTube, ya. Kita maklum ya, YouTube ni dia banyak bahan kan, bahan pembelajaran. Okay, jadi hari ini saya ingin bagi contoh untuk pautan YouTube. YouTube. Okey. Untuk pautan YouTube ini kita boleh cari bahan-bahan perkongsian YouTube daripada rakan-rakan guru berkenaan matematik, ya, matematik tahun 1 hingga tahun 3. Mungkin kita ingin cari pautan matematik tahun 1, okey, type dalam search YouTube. Okey. So kita ada beberapa pilihan di sini, ya, banyak pilihan. So rakan-rakan guru boleh pilihlah mana satu bahan yang kita ingin masukkan dalam kompilasi atau himpunan YouTube, Wordlet untuk YouTube tadi, ya. Contohnya saya nak bahan ini. Okay, so kita just salin, ya, copy. Ctrl C, ya, kita select Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita boleh masukkan dalam Wordlet tadi. Ya, dalam Wordlet tadi yang ini. Kita boleh right click paste ataupun Ctrl V. Ada. Sudah ada, ya. Jadi bahan itu dia akan automatik, ya, dia akan masuk secara automatik di dalam Wordlet. Dan dia juga yang sangat menarik, dia akan simpan save automatic juga. Jadi sangat memudahkanlah rakan-rakan guru. Ya, tidak perlu risau. Nak save lagi nanti blackout tiba-tiba di kawasan kita ni kan selalu blackout, tak ada genset, tak ada elektrik. Don't worry. Okay, dia akan auto save. Macam itulah lebih kurang. Nak compile untuk bahan-bahan yang lain pula sama juga. Kita just copy paste, ya. Sangat mudah, ya, rakan-rakan guru semua. Yang penting simpan bagus-bagus dalam Wordlet kita. Alright, so bagaimana pula tools yang lain ataupun fungsi yang seterusnya? Jom kita lihat pula fungsi yang kedua ini. Fungsi yang kedua ini, kalau kita lihat sini, dia ada macam pensel ni kan. Dia adalah untuk memasukkan teks, ya. Memasukkan teks. Contohnya tambah dan tolak. Saya bagi satu mungkin topik lah ni kan, tambah dan tolak tahun 1. Dan kita boleh nak besarkan, nak kecilkan pun boleh. Kita guna ikon yang ada di sini. Nak besarkan tekan H2. Nak bagi dia bold atau lebih terang, bagi dia tekan B. Nak bagi dia italic sikit, nak bagi dia garisan sikit, macam ni lah lebih kurang, ya. Alright, so kita just masukkan, tekan. Okay, dan X, dia akan masuk macam ni. Okay, so nampaklah ya susunan dia macam ni kan. So yang ini kita bolehlah ataskan dia, masukkan dia nanti. Kita nak susun dia nanti pun boleh. Okay, nak bagi dia up atau down. Okay, contohlah yang ni kita nak naikkan dia macam ni. So tambah dan tolak tahun 1. Macam ni. Okay, so kita teruskan pula untuk button yang fungsi yang ketiga iaitu gambar. Gambar ni seperti galeri dalam font kita kan. So dalam Wordlet kita juga ada boleh masukkan foto ataupun gambar, ya. Tekan button ini dan kita boleh upload image daripada komputer, ya, daripada Canva boleh, daripada animasi GIF boleh dan juga Unsplash. Okey. Hari ini saya ingin kongsikan bagaimana kita pilih image daripada Unsplash. Okey, Unsplash ini sangat memudahkan guru-guru, ya. Kita dah disediakan macam-macam template gambar. Guru boleh search, ya. Guru boleh search. Contohnya saya nak search number lah, contoh ya, number.
Tapi dalam bahasa Inggeris ya cikgu-cikgu, dalam bahasa Inggeris sebab Vocalert ni dia banyak bahan dalam untuk untuk peringkat antarabangsa ni kan. Semua negara boleh gunakan ya, khususnya dalam bahasa Inggeris. Okey. Kalau bahasa Melayu tu tak banyaklah bahan dia kan. Dia tak detect sangat. Tapi kalau bahasa Inggeris ni dia general in the world kan, antarabangsa seluruh dunia ya. Vocalert ni peringkat antarabangsa. So gambar ni sangat menarik kan, numbers, colourful. Anak-anak tahun 1, 2, 3 mesti seronok nampak gambar macam ni kan. Okay, so ini sebagai contoh lah. Dan kita juga ada function yang lain seperti bookmark dan juga ini untuk upload PDF. Jadi kalau bookmark ni biasanya rakan-rakan guru bolehlah gunakan untuk kita highlight benda-benda yang penting. Tapi kalau untuk upload ni guru-guru sentiasa nak gunakan. Contohnya saya nak upload bahan UASA kan. UASA matematik. Contohlah ya. Okey, so yang ini UASA tahun 2. Okey. Tahun 2, okey tidak ada, kita masukkan contoh yang ada tahun 5. Okey, contoh ya. Okey, so masukkan sahaja, upload, dia akan automatic simpan di dalam Vocalert kita. Dah keluar macam ni. Ya, so kita just tengok, boleh tekan dan boleh terus paparkan di sini. Jadi inilah bahan PDF yang kita sudah compile di dalam Vocalert. Dan seterusnya kita juga ada fungsi yang terakhir ni yang sangat menarik yang ada di sini, di mana fungsi ini adalah integrasi dengan aplikasi-aplikasi lain. Seperti yang saya sudah maklumkan, dia ada integrasi YouTube. Lebih daripada itu adalah Google Drive dan juga OneDrive dan juga Adobe Express. Jadi apabila kita buka Google Drive, contoh ya, so kita dapatlah tengok bahan-bahan dalam Google Drive kita, especially akaun delima. Ya, akaun delima ni dia sangat menarik sebab dia sangat unlimited ya. Dia tidak ada batasan space untuk Google Drive dan dia tidak ada batasan untuk kita masuk dan kongsikan bahan. Begitu juga dengan Vocalert ya, cikgu-cikgu semua. Okey, Vocalert kita ni dia orang kata dia sangat bukan sahaja menarik, percuma, tetapi juga sangat berbaloi untuk guru-guru gunakan. Kenapa? Vocalert ni dia tidak ada limitasi. Dia tidak ada keterbatasan untuk menyimpan, menghimpunkan, mengumpulkan, kompilasikan semua bahan-bahan pembelajaran kita. Ya, jadi bahan-bahan itu sebenarnya biar besar, biar saiz dia besar macam mana pun boleh simpan. Especially video ya, video semua tu dalam pautan lah kan. Kalau video ni dan juga gambar, bahan dokumentasi PDF ya. Dan juga yang sangat menarik dia boleh integrasi dengan pelbagai aplikasi yang lain. Okey. So, sangat menarik bukan? So memang tak rugi kalau kita gunakan Vocalert. Sebagai pendidik, kita gunakan Vocalert semaksimumnya dalam menghimpunkan bahan-bahan pembelajaran digital yang terlalu banyak sekarang ini. Sampai kalau nak cari dalam Telegram susah, nak cari dalam WhatsApp pun susah. So dengan Vocalert dia boleh compile, boleh kompilasikan dalam one page ya, one piece page ni. Dengan mudah kita boleh scroll up dan down untuk cari. Tetapi untuk lebih menarik, saya ingin kongsikan. Kita boleh nak cantikkan dia lagi, nak bagi dia paparan yang lebih menarik dengan klik design. Pada bahagian butang atas kanan ini, design, kita boleh pilih cover image, background image dan lebih daripada itu kita boleh tentukan layout. Layout ni dia macam bentuk paparan, grafik paparan kita. Kita nak bentuk media, compact, grid view, mood board atau bentuk kolom. Jadi nak cuba yang mana satu? Okey, kalau saya biasa guna paparan atau layout mood board. Jadi paparan dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan
keluar secara petak macam ni. Dia lebih teratur dan mudah untuk diakses, mudah untuk lihat ya. So rakan-rakan guru boleh pilih ya layout yang mana untuk digunakan. Okey, selain itu kita boleh masukkan cover image. Cover image ni sama seperti cover buku kita, file kita kan. Kita ada cover kan. Macam tu juga untuk bahan cover workload kita. So saya nak pilih daripada Unsplash. Okay, kita cuba pula untuk matematik. Kalau ada ya. Kita boleh gunakan image ataupun cover secara percuma dalam Unsplash ini. Okay, so kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang ni lah. Ini contoh. Okay, kejap. Yang ni. So kita nak pilih yang full boleh. Ya, header image ya. Cover image tu untuk header image. Kita nak pilih half boleh. Dia akan keluar paparan seperti ini. Ataupun nak full. Okay, saya nak pilih yang half lah ya. Untuk image pula kita, background pula kita boleh pilih juga image dia. Okay, saya nak pilih dari Unsplash. Nak pilih yang nak search ke, nak cari scroll down macam ni pun boleh ya. So fun maths. Kita cubalah ya. Kita just try and error. Kita cuba dulu. Dia keluar macam ni kan. Macam-macam ada. Okay, so kita nak pilih yang ni lah. Contoh. Alright. So kalau kita lihat background dia dah masuk. Okay. Dia jadilah macam ni. Kan? Okay, so kita punya workload, kita punya koleksi dah ada macam ni. So selepas kita dah buat semua ni, kita dah masukkan maklumat sama ada dalam bentuk video, ya, gambar, apa lagi yang tadi kita masukkan, teks ya, dan juga aplikasi, integrasi aplikasi yang lain. Kita semestinya nak kongsikan kan. Kita dah buat semua ni, kita pastinya nak kongsikan pula kepada rakan guru panitia kita, contoh. Ataupun kita nak kongsikan kepada kepada anak-anak murid kita, kan. So kita tekan butang share atas kanan ni. Okey. Kemudian kita tengok di sini bahagian share ni kita ada button, nampak tak yang macam kunci ni. So anyone with the link or code no access. So kita pilih yang ni. Kita pilih yang ada dua pilihan lah. Ada tiga pilihan lah. Satu yang tak boleh akses langsung ya. Yang kedua kita boleh lihat. Bagi mereka lihat saja. Ataupun yang ketiga kita nak mereka lihat dan tambah. Mereka boleh edit lah maksudnya. So kalau kita nak mereka add more about our compilation untuk matematik, so bagi mereka, izinkan mereka untuk tambah dan edit. So can add lah. Ya, so kita copy link ini, dan kita boleh paste ataupun share link ini kepada rakan-rakan guru kita. Mungkin dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp-nya kan. Biasanya kalau anak-anak murid kita ada grup kan bersama anak-anak murid kita dalam WhatsApp ke Telegram kan. Contohlah ya. So kita boleh masukkanlah ya bahan-bahan kita tu dan paste Ctrl V. So bila anak-anak murid kita tekan link ni, mereka pastilah dapat join. Tu dah ada paparan workload kita di situ. Dia nampaklah paparan workload Cikgu Nancy untuk matematik ya. So anak-anak kita ataupun rakan-rakan guru kita akan log in ya, ataupun kalau belum ada akaun mereka boleh sign up. Tapi biasanya anak-anak murid tu bolehlah just log in, maksudnya just join sahajalah ya, ataupun continue as guest ya. So mungkin saya tap nama murid saya lah, contohnya nama dia Jax Nairel kan. Okay, so done. Lepas tu tekan join. Ya, so dia pun sudah masuk. Tada, murid tu sudah masuk.
dalam akaun dalam Workalert saya, Cikgu Nancy. So selepas ni anak murid tu bolehlah tambah bahan ataupun tambah pautan link, maybe tugasan yang diberikan ya, mungkin juga bertanya soalan di sini ya dan sebagainya. Okey. So sangat menarik ya Workalert ini, dan dia rugi guru-guru tak guna tahu sebab dia disediakan khas untuk educator khususnya dan juga pengguna ataupun pengamal pembelajaran digital. Ya. Jadi selepas ini rakan-rakan guru jangan tak cuba ya, harus dicuba untuk meningkatkan kompetensi digital rakan-rakan guru. Pada masa yang sama kita gunakan untuk kebaikan anak-anak murid kita. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan guru di luar sana. Sekiranya ada soalan, bolehlah type di dalam ruangan chat dan juga boleh hubungi saya pada nombor yang tertera. Dan jangan lupa, sekiranya ada apa-apa yang ingin, kemuskilan yang ingin ditanya, jangan malu-malu untuk masuk dalam Workalert saya dan kita akan teruskan perkongsian yang seterusnya di dalam Workalert ini. Baiklah, itu sahaja. Sampai di sini sahaja. Jumpa lagi di lain masa. Bye. Terima kasih kepada Dr. Resi di atas perkongsian. Okay, Doktor boleh stop share dulu. Kita ada beberapa soalan daripada peserta. Yang pertama daripada Azlinda Ismail. Dia kata, Doktor, apakah Workalert ini boleh dijadikan sebagai refleksi kepada pelajar untuk memberikan maklum balas apabila selesai sesuatu topik diajarkan oleh kita lah. Maksudnya adalah kita menjadikan tak koleksi yang ada ni sebagai platform untuk pelajar berikan maklum balas apakah yang kita ajarkan pada hari tersebut. Boleh jawab kan, Doktor? Silakan. Ya, boleh. Terima kasih kepada Cikgu Azlinda dengan soalan sebentar tadi. Terima kasih. Baik, sangat bagus soalannya. Ya, betul. Rakan-rakan guru khususnya Cikgu Azlinda, Workalert ini bukan sahaja untuk himpunan, kompilasi atau mengumpulkan bahan pembelajaran, tetapi kita boleh wujudkan interaksi secara maya kepada para pelajar, rakan-rakan guru dan ibu bapa. Salah satu interaksi tersebut adalah murid-murid memberikan maklum balas atau dikenali sebagai refleksi kepada pengajaran dan pembelajaran guru pada masa tersebut secara direct ya, secara langsung pada masa tersebut. Boleh, betul, sangat boleh. Kerana apa? Kerana Workalert kita boleh di-share. Workalert kita boleh dikongsikan dan boleh diedit oleh para murid. Seperti yang saya kongsikan sebentar tadi. Ya, jadi jangan lupa kongsikan pautan Workalert cikgu. Dan rakan-rakan murid kena masuk serta type type bahagian teks untuk refleksi atau maklum balas tersebut. Diharap dapat menjawab ya soalan Cikgu Azlinda tadi. Ya, sangat menjawab lah. Okay, jadi untuk saya pun memang nak bagi tahu lah nak bagi sedikit pencerahan kepada soalan cikgu seterusnya ni. Boleh Doktor saya bagikan jawapan untuk soalan ni? Ya, silakan rakan moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Doktor. Okey, cikgu ni bertanya, adakah perlu dibayar? Sebenarnya, seperti mana yang Dr. Nancy bagi tahu tadi, dia adalah secara percuma dan rugi yang sangat besar lah. Kerana cikgu tidak menggunakan aplikasi yang ditawarkan secara percuma kepada semua pengguna dia. Dan saya ingin tegaskan, walaupun cikgu mendaftar sebagai account educator dengan Workalert, akan mendapat akaun pro juga tu yang doktor tak beritahu tadi lah, saya maklumkan di sini ni ibarat macam kita dapat pro dalam masa yang sama boleh gunakan semua fungsi yang ada di dalam aplikasi ini. Dan juga untuk pengetahuan peserta yang bersama pada pagi ini kita akan buat sesi lanjutan lah, tapi iaitu mungkin pada masa hadapan. Dan juga balik pada soalan tadi yang saya cakap, kita juga boleh
berikan pelajar tugasan dalam koleksi itu. Maksudnya interaksi tadi itu ada di sinilah. Walaupun kita ni berada di rumah buat secara pembelajaran atas talian online tersebut, tapi kita boleh dapatkan jawapan pelajar di tempat yang sama. Tak perlu menggunakan aplikasi yang lain ataupun sebagai medium tambahan. Okey, jadi itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Soalan-soalan yang ada pun itu sahaja, Doktor. Ada kata-kata akhir daripada Doktor untuk guru-guru semua untuk penggunaan Wakelet ni, silakan. Ya, terima kasih rakan moderator saya yang tetap setia bersama saya sehingga saat ini. Dan beliau memang banyak memberikan inspirasi serta tunjuk ajar juga sebenarnya kepada saya ya. Jadi pertama sekali kita berikan tepukan kepada rakan moderator yang memberikan banyak bantuan tunjuk ajar kepada saya selama ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang setia menonton sehingga selesainya bengkel pada hari ini. Dan bengkel ini diharapkan tidak berhenti di sini sahaja. Rakan-rakan guru mesti mencuba. Sangat rugi seperti rakan moderator bagi tahu tadi, sangat rugi. Rakan-rakan guru tak gunakan tak membuka akaun Wakelet dengan akaun email Delima kita ya, sebab kita akan dapat banyak kebaikan. Seperti salah satu adalah akaun Pro Wakelet ya. Yang kedua, kita dapat memberikan tugasan kepada para murid kita secara maya, dan juga nampaklah kompilasi ini sangat memudahkan kita untuk menyemak, mencari dan menilai kompetensi anak-anak murid kita. Dan selaras dengan pentaksiran bilik darjah, Wakelet ini sangat membantu untuk pentaksiran bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran berasaskan kemahiran digital mereka, kompetensi digital mereka, dan yang paling penting fun learning ya. Dengan Wakelet, rakan-rakan guru dan saya sendiri dapat menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang sangat menarik, menghiburkan, memotivasikan anak-anak kita. Dan selaras dengan dasar pendidikan digital, guru-guru perlu kompeten digital barulah dapat melahirkan murid fasih digital. Jadi bila lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan guru-guru? Jom kita mulakan step pertama kita, iaitu dengan menggunakan Wakelet. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada rakan moderator yang awesome pada hari ini. Terima kasih kepada Doktor atas kata-kata terakhir dan semangat pada cikgu untuk penggunaan digital dalam pembelajaran di bilik darjah, dalam bilik darjah. Dan saya ingatkan kepada semua peserta, jangan lupa untuk mengisi kehadiran untuk mendapatkan kredit SPL KPM. Dan juga daripada saya terakhir, kita sama-sama ucapkan selamat berjaya kepada Doktor. Dia akan meneruskan perjuangan beliau dalam ambassador, dan kita bersama-sama lah ya mengharapkan semoga apa yang disampaikan dalam pengisian Doktor sebentar tadi dapat diaplikasi dan mengamalkan dalam apa saja yang cikgu akan buat untuk masa yang akan datang ini. Saya sebagai moderator ingin memohon serta ampun dan kemaafan jika terdapat terkasar bahasa tersilap bicara dan maklumat sepanjang menyampaikan dan mengendalikan program bengkel kita lanjutan pada pagi ini. Dan daripada Doktor dan saya, kami sebagai community leader akan cuba sedaya upaya membantu guru dan cikgu-cikgu sekalian untuk apa? Untuk kita mendapatkan satu kejayaan iaitu menggunakan digital dalam pembelajaran bersama dengan pelajar di era ini. Itu sahaja daripada kami, dari saya, dan mewakili penganjur juga diucapkan terima kasih bersama kami dalam dua siri bengkel pada kali ini. Jumpa lagi pada waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sebelum jam 12.30 malam hari ini, 6 hari bulan Januari 2025, dapatkan sijil anda di dalam email. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Bye.